Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Haikal bin Syahri Miza dari kelas PT1 S2.04. Dalam era pendidikan abad ke-21 ini, peranan seorang guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi lebih daripada itu, seorang pembimbing, seorang pencetus inspirasi dan seorang ejen perubahan dalam kehidupan murid-murid. Oleh sebab itu, tajuk yang akan saya kupas dalam persembahan ini sangat penting, iaitu guru berjiwa pendidik pemangkin kemejadian murid. Pendidikan bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga melibatkan pembentukan sasiah, nilai moral serta kemahiran insaniah dalam diri murid. Dalam mencapai matlamat ini, guru yang benar-benar mempunyai jiwa pendidik memainkan peranan yang sangat besar. Guru yang berjiwa pendidik bukan sahaja menyampaikan ilmu mengikut kurikulum, tetapi juga membimbing, memberi inspirasi dan menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan murid agar mereka menjadi individu yang berkualiti, berakhlak tinggi serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, melalui pembentangan ini, saya akan mengupas secara mendalam tentang konsep guru berjiwa pendidik, bagaimana mereka menjadi pemangkin kepada kemejadian murid serta bagaimana peranan ini selari dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara seperti yang digariskan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025. Saya juga akan membincangkan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mendidik generasi masa kini serta strategi untuk mengatasi cabaran tersebut agar sistem pendidikan negara terus berkembang seiring dengan keperluan zaman. Dengan kata lain, melalui sesi ini, kita akan menyelami peranan guru sebagai pembentuk generasi masa hadapan dan mengapa jiwa seorang pendidik itu sangat penting dalam memastikan kejayaan murid bukan sahaja dalam akademik, tetapi juga dalam kehidupan mereka secara keseluruhannya. Marilah kita bersama-sama menghayati peranan seorang guru yang bukan sahaja sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemangkin perubahan dan inspirasi kepada generasi yang akan datang. Pengenalan. Siapakah guru berjiwa pendidik? Guru penjiwa pendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik dengan kasih sayang, dedikasi dan empati. Mereka memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah dan kepribadian murid, bukan hanya dari segi akademik, tetapi juga nilai moral dan etika. Seorang guru yang memiliki jiwa pendidik sentiasa berusaha memahami keperluan dan cabaran setiap murid serta membimbing mereka dengan pendekatan yang sesuai agar mereka dapat mencapai potensi terbaik. Selain itu, guru berjiwa pendidik tidak mudah berputus asa dalam membimbing anak-anak bangsa. Mereka juga percaya bahawa setiap murid mempunyai keistimewaan dan potensi tersendiri jika diberikan peluang serta bimbingan yang betul. Mereka bersedia meluangkan masa tambahan untuk membantu murid yang memerlukan sokongan, sama ada dalam aspek akademik maupun pembangunan sasiah. Dalam dunia pendidikan moden, guru bukan hanya mengajar di dalam bilik darjah, tetapi juga perlu bersedia dengan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif. Mereka membina hubungan yang positif dengan murid sebagai penasihat dan pembimbing, menjadikan murid lebih selesa untuk berkongsi cabaran mereka dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Dengan adanya kepercayaan ini, guru dapat memberikan motivasi serta dorongan yang diperlukan oleh murid untuk terus berusaha mencapai kejayaan. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran dengan mengikuti perkembangan semasa dalam dunia pendidikan. Mereka menyertai kursus, seminar dan bengkel untuk menambah baik kaedah pengajaran serta memanfaatkan teknologi bagi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif. Penggunaan teknologi dalam pendidikan membolehkan guru menyampaikan ilmu dengan lebih interaktif serta membantu meningkatkan kefahaman murid. Seterusnya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Malaysia merangka Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 sebagai panduan utama dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti, dinamik dan relevan dengan keperluan global. PPPM bukan sekadar dasar pendidikan, tetapi satu cetak biru yang memastikan hala tuju pendidikan negara terus berkembang dan seiring dengan perubahan zaman. Terdapat beberapa matlamat utama PPPM. Yang pertama iaitu meningkatkan kualiti pendidikan. Sistem pendidikan perlu setanding dengan negara maju, bukan sahaja dalam pencapaian akademik, tetapi juga dalam kemahiran insaniah seperti pemikiran kritis, kreativiti dan komunikasi efektif. Yang kedua pula, pendidikan holistik dan bermakna.
Murid perlu dibentuk secara seimbang dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga pula, modal insan berkualiti. Pendidikan harus melahirkan individu yang berilmu, berakhlak serta memiliki daya saing tinggi dalam pasaran kerja dan pembangunan negara. Terdapat 3 gelombang transformasi pendidikan. Pada gelombang pertama iaitu tahun 2013 sehingga 2015, memberi tumpuan kepada peningkatan kecekapan guru, penambahbaikan kurikulum dan memastikan murid mendapat pendidikan berkualiti serta latihan intensif diberikan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme dan teknik pengajaran yang lebih efektif. Pada gelombang yang kedua pula iaitu pada tahun 2016 hingga 2020, mengukuhkan sistem pendidikan dengan penggunaan teknologi dan inovasi pedagogi, pembelajaran secara dalam talian, pembelajaran berbantukan komputer serta pendekatan berpusatkan murid menjadi semakin meluas bagi memastikan pengajaran lebih berkesan dan menarik. Seterusnya pada gelombang ketiga iaitu pada tahun 2021 sehingga 2025, memastikan sistem pendidikan bertaraf antarabangsa dengan menekankan kemahiran abad ke-21 seperti keupayaan beradaptasi, pemikiran kritis dan keusahawanan. Pendidikan yang fleksibel dan menepati keperluan pasaran kerja juga ditekankan dalam fasa ini. Seterusnya, peranan guru dalam merealisasikan aspirasi pendidikan. Yang pertama, sebagai pembimbing akademik, guru berperanan membimbing murid untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik melalui strategi pengajaran inovatif, pembelajaran aktif dan penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Yang kedua, sebagai pembentuk sasiah. Pendidikan bukan sekadar akademik tetapi turut membentuk peribadi murid dengan menyemai nilai seperti disiplin, integriti dan rasa tanggungjawab dalam kehidupan mereka. Yang terakhir iaitu sebagai pendorong aspirasi. Guru perlu menjadi sumber motivasi bagi murid dengan memberi dorongan, moral dan bimbingan agar mereka yakin mencapai kejayaan. Seterusnya, sebagai pendorong aspirasi, guru perlu menjadi sumber motivasi bagi murid dengan memberi dorongan moral dan bimbingan agar mereka yakin mencapai kejayaan. Yang terakhir, sebagai pemupuk perpaduan. Dalam masyarakat majmuk di Malaysia, guru memainkan peranan penting dalam menanamkan semangat patriotisme, perpaduan dan nilai kebersamaan agar murid dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Seterusnya, kemenjadian murid. Apa yang dimaksudkan dengan kemenjadian murid? Kemenjadian murid merujuk kepada pembangunan holistik yang bukan sahaja menegakkan kecemerlangan akademik tetapi juga meliputi sasiah, kemahiran insaniah, kepimpinan serta ketahanan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan. Konsep ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan keseimbangan intelektual, emosi, sosial, rohani dan fizikal dalam melahirkan insan yang berilmu, berakhlak serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Murid yang mencapai kemenjadian bukan hanya berjaya dalam peperiksaan tetapi juga memiliki daya fikir yang kritis, disiplin tinggi dan kebolehan menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Terdapat beberapa aspek utama kemenjadian murid. Yang pertama, pencapaian akademik. Akademik merupakan salah satu indikator kejayaan murid, tetapi kecemerlangan dalam pembelajaran harus disertai dengan pemikiran kreatif, analitikal dan keupayaan menyelesaikan masalah dalam situasi sebenar. Murid perlu menguasai ilmu dengan baik dan menggunakannya secara praktikal dalam kehidupan seharian. Yang kedua, sasiah dan jati diri. Murid yang mempunyai kepribadian yang baik, berdisiplin, bertanggungjawab dan menghormati orang lain akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan guru amat penting dalam membentuk sasiah murid dengan menunjukkan contoh teladan yang baik. Yang ketiga, kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT. Dalam era globalisasi, KEBAT sangat diperlukan agar murid dapat berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Mereka yang menguasai KEBAT lebih berdaya saing dan mampu menyelesaikan diri dalam pelbagai situasi, termasuk membuat keputusan yang rasional serta menyelesaikan masalah dengan cekap. Yang keempat, kemahiran kepimpinan dan komunikasi.
murid yang mempunyai kemahiran komunikasi yang lebih baik dapat berkeyakinan dalam menyampaikan idea dan bekerja secara berpasukan. Selain itu, kemahiran kepimpinan membolehkan mereka membimbing rakan sebaya dan bertanggungjawab terhadap tindakan mereka sendiri. Aktiviti kurikulum seperti persatuan dan sukan dapat membantu membina ciri-ciri kepimpinan dalam diri murid. Seterusnya, daya ketahanan dan kecekalan. Kejayaan tidak hanya bergantung pada pencapaian akademik, tetapi juga pada daya tahan dalam menghadapi kegagalan dan cabaran hidup. Murid perlu dibimbing untuk memiliki sikap tidak mudah putus asa, berani mencuba dan berusaha untuk bangkit selepas kegagalan. Guru perlu mendidik murid dengan nilai ketabahan, kesabaran dan daya juang agar mereka lebih bersedia menghadapi dunia sebenar. Seterusnya, kita akan pergi kepada peranan guru dalam membantu kemenjadian murid. Yang pertama, sebagai pendorong dan pembimbing. Guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga bertindak sebagai pendorong yang membantu murid mencapai potensi penuh mereka. Guru perlu memberi motivasi dan bimbingan secara berterusan agar murid lebih bersemangat dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai penyuntik semangat dan inspirasi. Murid yang bermotivasi tinggi lebih berusaha untuk berjaya. Oleh itu, guru harus menjadi sumber inspirasi dengan memberi dorongan, menunjukkan teladan yang baik dan membimbing murid untuk menetapkan matlamat serta berusaha mencapainya. Yang ketiga, sebagai pemudah cara pembelajaran. Pendekatan pengajaran yang menarik dan inovatif akan membantu murid memahami suatu konsep dengan lebih berkesan. Penggunaan kaedah seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kolaboratif dan integrasi teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan minat dan pemahaman murid terhadap sesuatu subjek. Yang terakhir, sebagai pembentuk akhlak dan peribadi. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak. Guru memainkan peran yang penting dalam mendidik murid agar berakhlak mulia, berdisiplin serta menghormati orang lain. Nilai-nilai mulia harus diterapkan dalam sesi pembelajaran agar murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga dalam sasiah dan kepribadian. Seterusnya, peranan guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing murid untuk berkembang secara holistik dalam aspek akademik, sasiah dan kemahiran insaniah. Dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar, guru perlu bertindak sebagai pemimpin, motivator, facilitator dan role model bagi membantu murid mencapai potensi maksimum mereka. Terdapat beberapa peranan guru berjiwa pendidik. Yang pertama, menerapkan pengajaran berkesan dan bermakna. Di sini bermakna menggunakan pendekatan kreatif, iaitu guru perlu menerapkan kaedah inovatif seperti pembelajaran berasaskan projek (PBL) dan pembelajaran berasaskan inquiry (IBL) yang melibatkan murid secara aktif. Kaedah ini membantu murid memahami konsep dengan lebih mendalam dan menghubungkannya dengan dunia sebenar. Seterusnya, menggalakkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Guru harus membimbing murid untuk berfikir secara analitis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah sejajar dengan keperluan kemahiran berfikir aras tinggi. Yang terakhir, mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan alat digital, simulasi interaktif dan aplikasi pembelajaran dalam talian dapat meningkatkan kefahaman murid dan menjadikan pembelajaran lebih menarik serta relevan dengan perkembangan semasa. Yang kedua, mengamalkan model 3E dalam pengajaran, iaitu eksplorasi. Dengan eksplorasi, murid dapat digalakkan meneroka ilmu secara kendiri melalui penyelidikan, bacaan dan diskusi. Hal ini membentuk sikap ingin tahu serta pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, eksperimen. Murid diberi peluang menguji teori dan mengaplikasikan ilmu dalam situasi sebenar seperti melalui eksperimen sains, simulasi dan projek reka cipta yang membantu mereka memahami konsep secara praktikal. Yang terakhir, iaitu ekspresi. Murid dilatih untuk menyampaikan idea dan pendapat mereka secara yakin melalui pembentangan, pembincangan kumpulan serta aktiviti kreatif seperti penulisan dan lakonan. Yang ketiga, membina hubungan guru-murid yang positif. Mendengar dan memahami keperluan murid. Setiap murid mempunyai cabaran dan latar belakang berbeza. Justru guru perlu menjadi pendengar yang baik dan membantu mereka mengatasi kesukaran dalam pembelajaran. Seterusnya, menunjukkan sokongan dan motivasi.
Dengan memberikan pujian dan galakan kepada murid yang menunjukkan usaha dapat meningkatkan keyakinan diri mereka serta menggalakkan sikap positif terhadap pembelajaran. Seterusnya, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Apabila murid terasa selesa, dihargai dan dihormati, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar tanpa rasa takut dan menghadapi tekanan. Yang keempat, menjadi role model dalam akhlak dan sasiah. Menunjukkan nilai positif dalam kehidupan harian, iaitu guru perlu berdisiplin, jujur, bertanggungjawab dan bersikap profesional agar dapat menjadi contoh teladan kepada murid. Seterusnya, mengamalkan komunikasi yang berkesan. Berinteraksi dengan murid secara hormat dan menggunakan bahasa yang membina dapat mempengaruhi tingkah laku mereka yang positif. Selain itu, menanamkan sikap cinta akan ilmu. Apabila guru menunjukkan semangat untuk terus belajar dan berkongsi ilmu, murid akan terdorong untuk mencontohi dan mengamalkan budaya ilmu dalam kehidupan mereka. Yang kelima, membantu murid membangunkan kemahiran insaniah dan jati diri. Menggalakkan penyertaan dalam aktiviti kurikulum, aktiviti seperti sukan, kelab dan pasukan beruniform membantu murid membina kemahiran kepimpinan, komunikasi dan kerja berpasukan. Membimbing murid dalam membangunkan keyakinan diri, guru juga perlu memberi dorongan dan sokongan moral agar murid berani mencuba serta mempunyai daya ketahanan dalam menghadapi cabaran. Menerapkan nilai patriotisme dan tanggungjawab sosial. Murid perlu dididik untuk menghormati budaya dan kepercayaan lain serta menjalankan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Baiklah, kita akan beralih kepada model penglibatan murid. Model penglibatan murid merupakan satu pendekatan yang menekankan 3 dimensi utama dalam memastikan murid terlibat secara aktif, bermotivasi dan fokus dalam proses pembelajaran. Penglibatan murid yang tinggi adalah faktor penting dalam menentukan keberkesanan pengajaran serta pencapaian akademik dan sasiah murid. Terdapat 3 dimensi utama dalam model ini. Antaranya adalah penglibatan kognitif. Hal ini merujuk kepada tahap pemikiran, pemahaman dan pemprosesan maklumat yang dilakukan oleh murid ketika belajar. Murid yang terlibat secara kognitif menggunakan strategi pembelajaran yang berkesan, iaitu berfikir secara kritikal serta dapat menghubungkan ilmu yang dipelajari dengan situasi sebenar. Yang kedua, penglibatan emosi. Berkaitan dengan minat, motivasi dan perasaan murid terhadap pembelajaran. Penglibatan ini melibatkan emosi yang positif akan membantu murid untuk lebih fokus, bersemangat serta yakin dalam menghadapi cabaran pembelajaran. Yang ketiga, penglibatan tingkah laku. Hal ini melibatkan sikap, disiplin dan komitmen murid dalam aktiviti pembelajaran. Murid yang mempunyai penglibatan tingkah laku yang baik akan menunjukkan kesungguhan dalam menyiapkan tugasan, memberi perhatian dalam kelas serta mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan dan aktiviti pembelajaran. Guru yang berjiwa pendidik perlu memainkan peranan yang aktif dalam memastikan ketiga-tiga dimensi ini seimbang dan diamalkan secara konsisten oleh murid. Dari segi pelibatan kognitif, hal ini dapat memahami, menganalisis dan mengaplikasi ilmu. Pelibatan kognitif merujuk kepada tahap pemahaman, pemikiran kritis dan kreativiti murid dalam memproses maklumat. Untuk memastikan pelibatan kognitif yang tinggi, guru perlu menjadikan aktiviti pembelajaran yang mencabar dan menggalakkan pemikiran aras tinggi. Sebagai contoh, pembelajaran berasaskan masalah, PBL, kajian kes, debat dan perbincangan berkumpulan yang mendorong murid untuk berfikir secara mendalam dan membuat analisis. Seterusnya, membantu murid menghubungkan ilmu dengan situasi dunia sebenar. Pembelajaran akan menjadikan lebih bermakna apabila murid dapat melihat bagaimana konsep yang dipelajari digunakan dalam kehidupan harian. Guru boleh menggunakan contoh-contoh yang relevan, simulasi atau lawatan pembelajaran. Seterusnya, menggalakkan pembelajaran kendiri dan reflektif. Guru boleh meminta murid untuk menulis jurnal refleksi, membuat kajian sendiri atau menyampaikan pemahaman mereka dalam bentuk pembentangan atau projek kreatif. Hal ini membantu murid memahami dan menyusun semula ilmu yang diperoleh. Kedua, penglibatan emosi.
Motivasi dan minat terhadap pembelajaran pelibatan emosi memainkan peranan penting dalam membangunkan minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran. Jika murid mempunyai keterlibatan emosi yang tinggi, mereka akan lebih bersungguh-sungguh dalam mencapai kecemerlangan akademik. Guru boleh meningkatkan pelibatan emosi murid dengan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan menyeronokkan. Guru boleh menggunakan teknik pengajaran interaktif seperti permainan pendidikan, kuis dalam talian dan aktiviti kolaboratif bagi meningkatkan keseronokan dalam pembelajaran. Hal ini mengenal pasti minat dan kecenderungan murid, iaitu setiap murid mempunyai minat dan gaya pembelajaran yang berbeza. Guru perlu peka terhadap kecenderungan murid dan menyusun aktiviti pembelajaran yang selari dengan minat mereka, seperti menggunakan muzik, seni atau teknologi dalam pengajaran. Hal ini memberikan dorongan dan motivasi kepada murid. Guru boleh menggunakan peneguhan positif seperti memberi pujian, penghargaan dan ganjaran kepada murid yang menunjukkan usaha yang baik. Selain itu, kata-kata motivasi dan galakan daripada guru juga dapat membantu meningkatkan keyakinan diri murid. Akhir sekali, mewujudkan hubungan guru-murid yang mesra dengan menyokong. Guru perlu sentiasa bersikap prihatin dan empati terhadap cabaran yang dihadapi oleh murid. Apabila murid merasa dihargai dan difahami, mereka akan lebih berminat untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, iaitu pelibatan tingkah laku. Sikap positif dan disiplin dalam pembelajaran. Pelibatan tingkah laku merangkumi tindakan dan sikap murid dalam bilik darjah serta komitmen mereka terhadap pembelajaran. Guru boleh meningkatkan pelibatan tingkah laku murid. Guru boleh meningkatkan pelibatan tingkah laku murid dengan menggalakkan penyertaan aktif dalam kelas. Murid perlu diberi peluang untuk bertanya soalan, menyuarakan pendapat dan terlibat dalam perbincangan agar mereka lebih terlibat dalam pembelajaran. Seterusnya, menyediakan aktiviti pembelajaran yang berbentuk hands-on dan praktikal. Pembelajaran yang melibatkan aktiviti fizikal seperti eksperimen, lakonan peranan, role playing dan projek kolaboratif akan menjadikan murid lebih berminat untuk mengambil bahagian. Selain itu, memantau dan memberi bimbingan secara berterusan kepada murid. Guru perlu memerhatikan tahap pelibatan murid dan memberi maklum balas secara berkala untuk membantu mereka kekal fokus dan bermotivasi. Akhir sekali, menetapkan peraturan kelas yang jelas dan konsisten. Disiplin dalam bilik darjah amat penting bagi memastikan suasana pembelajaran yang kondusif. Guru perlu menerapkan nilai tanggungjawab dan menghormati peraturan dalam kalangan murid. Jadi, bagaimana guru berjiwa pendidik boleh meningkatkan pelibatan murid? Guru berjiwa pendidik boleh meningkatkan pelibatan murid dengan mengaplikasikan strategi berikut, iaitu menggunakan teknologi pendidikan. Penggunaan alat digital seperti Google Classroom, Kahoot, Quizzes dan Padlet menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Seterusnya, menerapkan elemen gamifikasi, elemen permainan dalam pembelajaran seperti lencana pencapaian, leaderboard dan cabaran boleh meningkatkan motivasi murid untuk bersaing secara sihat. Selain itu, membina budaya pembelajaran yang inklusif. Guru perlu memastikan semua murid berpeluang untuk menyertai aktiviti pembelajaran tanpa mengira tahap pencapaian mereka. Dan akhir sekali, membantu murid membina keyakinan diri. Guru boleh memberikan peluang kepada murid untuk menjadi pemimpin dalam aktiviti kelas seperti mengetuai pembincangan, menjadi fasilitator kumpulan atau menyampaikan pembentangan. Baiklah, kita akan beralih kepada pembincangan yang seterusnya, iaitu cabaran guru dalam mendidik murid masa kini. Guru memainkan peranan utama dalam membentuk generasi masa depan. Namun, mereka berdepan dengan pelbagai cabaran yang semakin kompleks. Perubahan dalam sistem pendidikan, perkembangan teknologi dan pengaruh sosial memerlukan guru untuk lebih fleksibel dan inovatif dalam pendekatan pengajaran mereka. Antara cabaran utama guru ialah kurikulum yang semakin mencabar. Kurikulum moden menekankan pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kebat yang memerlukan guru menguasai pelbagai strategi pengajaran seperti pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan inquiry. Selain mengajar, guru turut dibebani tugas pentadbiran seperti penilaian murid, laporan prestasi dan aktiviti kurikulum yang boleh meningkatkan tekanan kerja dan menjejaskan kesejahteraan mereka.
Yang kedua, sikap murid yang kurang minat. Antara gangguan daripada media sosial dan permainan dalam talian menyebabkan murid kurang memberi perhatian kepada pembelajaran. Kurangnya motivasi dalaman juga menjadikan mereka kurang berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Guru boleh menggunakan kaedah pengajaran yang lebih interaktif seperti gamifikasi, pembelajaran berasas masalah serta integrasi teknologi untuk menarik minat murid. Hubungan yang baik antara guru dan murid juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan serta keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keperluan menguasai teknologi. Dalam era digital, guru perlu menggunakan platform seperti Google Classroom, Kahoot dan Padlet bagi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Namun, penggunaan teknologi yang tidak terkawal boleh menjadi gangguan kepada murid. Oleh itu, guru harus mendidik mereka tentang etika penggunaan teknologi secara bijak dan produktif. Penyampaian bahan pengajaran secara kreatif melalui infografi, video dan animasi dapat membantu meningkatkan kefahaman murid terhadap sesuatu topik. Yang keempat, iaitu pengaruh sosial dan masalah disiplin. Cabaran sosial seperti buli cyber, ponteng sekolah dan sikap kurang hormat kepada guru semakin meningkat. Antara faktor persekitaran dan latar belakang keluarga juga boleh mempengaruhi sikap murid terhadap pembelajaran. Guru boleh memainkan peranan sebagai pembimbing dengan menerapkan nilai murni dalam pengajaran dan membangunkan hubungan baik dengan murid serta ibu bapa bagi menangani masalah disiplin dan akademik. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan mesra dapat membantu murid berasa lebih selesa untuk belajar dan berinteraksi. Yang kelima, harapan tinggi daripada masyarakat. Guru diharapkan untuk melahirkan murid yang cemerlang dari segi akademik dan sosial. Selain menyesuaikan diri dengan perubahan dasar pendidikan yang sering berlaku, sebagai tokoh penting dalam masyarakat, guru perlu menjaga imej, profesionalisme dan menjadikan contoh teladan kepada murid. Untuk menghadapi cabaran ini, guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran kendiri melalui kursus dan latihan profesional. Dengan mengamalkan keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan peribadi juga penting bagi mengelakkan tekanan kerja yang berlebihan. Meskipun cabaran dalam mendidik murid masa kini semakin besar, guru yang berjiwa pendidik mampu mengatasinya dengan strategi yang bijak dan inovatif. Dengan usaha yang berterusan, mereka dapat menjadi pemangkin kepada kejayaan murid serta membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Baiklah, yang seterusnya iaitu strategi mengatasi cabaran dalam pendidikan. Guru perlu menggunakan strategi yang berkesan bagi memastikan pembelajaran berjalan lancar dalam menghadapi cabaran seperti kurikulum yang mencabar, sikap murid, pengaruh teknologi dan harapan tinggi masyarakat. Antara strategi utama yang boleh digunakan termasuklah memanfaatkan teknologi dalam pengajaran, iaitu seperti platform digital yang digunakan ketika di dalam kelas, iaitu seperti Google Classroom, Kahoot, Quizizz dan Padlet menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Seterusnya, blended learning, iaitu gabungan pengajaran bersemuka dan dalam talian membolehkan akses fleksibel kepada bahan pengajaran. Seterusnya, gamifikasi. Elemen seperti rewards dan kuis meningkatkan motivasi murid. Selain itu, kecerdasan buatan AI. Hal ini dapat membantu guru menganalisis prestasi murid dan menyediakan pembelajaran yang lebih efektif. Yang terakhir, iaitu penggunaan teknologi beretika. Guru perlu mendidik murid agar tidak terpengaruh dengan kandungan negatif. Yang kedua, iaitu menerapkan nilai kasih sayang, hormat dan empati. Seterusnya, persekitaran pembelajaran positif. Murid perlu merasa dihargai dan dihormati ketika berada di sesi pembelajaran. Komunikasi dua hala. Guru mendengar dan memberi sokongan moral kepada murid. Guru menjadi contoh teladan. Guru yang penyayang dan sabar lebih dihormati oleh murid. Seterusnya, mengaitkan pelajaran dengan nilai murni, contohnya kejujuran,
dan tanggungjawab dalam kehidupan. Akhir sekali, pendekatan berpusatkan murid, memberi ruang kepada murid untuk lebih berani bersuara dan yakin diri ke atas diri mereka. Yang ketiga, peningkatan ilmu dan kemahiran pedagogi. Antaranya ialah latihan profesional, kursus pedagogi dan teknologi pendidikan membantu guru meningkatkan kemahiran, membaca dan mengikuti perkembangan pendidikan, dapat memahami trend semasa dalam pendidikan. Seterusnya, berkongsi pengalaman dengan guru lain. Dengan perkongsian, amalan terbaik meningkatkan keberkasaan. Seterusnya, berkongsi pengalaman dengan guru lain. Dengan mengadakan perkongsian amalan terbaik, meningkatkan keberkesanan pengajaran. Dan akhir sekali, kajian tindakan dalam bilik darjah. Hal ini dapat menilai impak sesuatu pendekatan kepada murid. Strategi pengajaran pelbagai seperti pembelajaran berasaskan projek, PBL dan pendekatan STEM. Yang keempat, kerjasama dengan ibu bapa dan komuniti. Antaranya ialah komunikasi berkala dengan ibu bapa, membantu memahami dan menyelesaikan masalah murid. Seterusnya, penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah. Sokongan ibu bapa penting dalam pendidikan anak-anak. Hubungan dengan komuniti juga dapat memberikan kerjasama dengan institusi luar, memperkayakan pengalaman pembelajaran murid. Seorang guru bukan sekadar penyampai ilmu di dalam bilik darjah, tetapi juga arkitek masa depan yang membentuk peribadi, pemikiran dan jati diri murid. Kejayaan sesebuah bangsa terletak pada kualiti pendidikannya, dan pendidikan yang berkualiti hanya dapat dicapai melalui guru yang berjiwa pendidik, iaitu guru yang bukan sahaja mengajar tetapi juga membimbing, menginspirasi dan mencorakkan kehidupan murid-muridnya. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, peranan guru tidak pernah berkurang, malah semakin penting dalam membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga memiliki nilai murni, akhlak mulia dan semangat kepimpinan. Guru adalah pemangkin kepada perubahan, dan setiap usaha yang mereka lakukan hari ini akan memberikan kesan yang besar kepada masa depan negara. Sebagai seorang guru, cabaran dalam mendidik murid mungkin tidak mudah. Namun, dengan ilmu, kesabaran, keikhlasan dan kesungguhan, setiap cabaran pasti dapat diatasi. Kejayaan bukanlah sesuatu yang berlaku dalam sekelip mata, tetapi proses yang berterusan di mana setiap guru memainkan peranan penting dalam membantu murid mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jika ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah kepada guru yang mendidik generasi muda hari ini. Dengan adanya guru yang berjiwa pendidik, insya-Allah masa depan negara akan lebih cerah, penuh dengan generasi yang berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Akhir kata daripada saya, terima kasih kepada semua guru yang telah berkorban masa dan tenaga dan usaha dalam mendidik anak bangsa. Semoga segala ilmu dan bimbingan yang diberikan menjadi bekalan berharga kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.